kita rasa memang yang kali ni memang terbaik daripada yang sebelum ni. Ada vendor makanan yang sebelum ni tak ada. First time datang sini, tapi Kaprik ni lepas tu dia last untuk 2025 lah. Makan ada, bus-bus motor, lepas tu ada pentas, ada artis datang. Jadi dia macam-macam ada kat sini. So, siapa nak singgah sini memang tak kecewa lah untuk 2 hari ni. Selain daripada tempat makan ni, aktiviti kat luar sana macam mana? Okey, best. Esok nak sambung lagi. Sebab Kak esok nak tengok yang apa tu qualifying kan. Yes. Hari Ahad nak tengok race pula.